cpt.unimas.my https apa dia? Mana boleh ni gambar ni kalau dah saya confident Bismillahirrahmanirrahim. Pejam mata. Duduk. Pejam mata lah. Tegur mana? Dapat lah. Dapat. Keduk. So hi and assalamualaikum. Welcome back to Oh My Story channel. Alright, so hari ni sebenarnya saya dah pergi beli dah barang-barang untuk pergi ke universiti. Mungkin maybe dah settle dah 50% nak beli barang. So hari ni pusat ke mana saya pergi adalah di Maidin Tunjung. Okay, so mula saya pergi dengan kawan saya. Lepas tu dia dah kena balik, and then saya sambung membeli belah seorang diri. So hasil hari ni kita boleh panggil juga dia sebagai haul tak? H-A-U-L. Boleh dipanggil tak macam tu? Kalau tak boleh tak apa, kalau boleh pun okay. Sebab hari ni memang banyak gila. Duit yang saya bawa 500, tinggal 200 lebih je, 220 macam tu. Okay, jadinya hari ni kita akan unboxing sama-sama dan korang boleh tahu apa yang saya beli, dan mungkin boleh jadi inspirasi untuk korang yang tak tahu ataupun macam dah tahu nak beli apa tapi macam ni patut ke sebenarnya? Ni patut kan sebenarnya? Okay, so hari ni jomlah kita unboxing sama-sama dan korang tengok saya review. Okay, so jom. Saya pergi banyak kedai juga tau, bukan satu kedai je. So kita akan start dengan benda yang agak besar-besar dulu. Okay, so yang pertama yang saya beli ni kedai yang asing daripada kebanyakannya adalah saya beli kasut. Saya beli kasut dekat Zest. Okay, kat Zest ni saya habis RM70. Okay, tengok. Saya habis dekat Zest RM70. Sebenarnya saya nak beli dua kasut, tapi design dekat Zest ni dia macam tinggi-tinggi tau. Macam tinggi-tinggi yang macam sesuai untuk pergi event, sesuai untuk pergi sekolah, ataupun untuk orang-orang yang macam suka pakai tinggi-tinggi, heels kan. Macam even dia tak tinggi sangat pun dia macam macam tu. Dia macam apa orang panggil wedges, macam ala-ala wedges apa semua tu kan. Dia banyak macam tu. Saya tak minat. Saya minat yang kan teammate tak, two-mate yang kecil sekali tu macam tu kan. Saya suka double sikit, macam tu je. Saya tak suka tinggi sangat sebab maybe sebab saya berat kan. Saya berat, so dia jadi sakit tumit kalau tinggi-tinggi sangat. Okay, so sekarang ni saya beli kasut warna hitam. Kasut ni dia macam rasmi lah, macam hari-hari pakai baju kurung, hari-hari yang macam ada event dan majlis, ataupun yang kena exam apa semua kan. It's like dia pakai kasut ni. Kasut ni adalah kasut kulit. Okay, so tada, nampak tak? Saya beli RM70. So dia macam dekat sini dia ada macam biasa je, kasut biasa je. Cumanya apa yang bestnya adalah saya beli untuk pergi uni. So saya 41, tapi 40 ni, saiz 40 ni pun dah okey dah, okey sangat dah. Macam
kan ni dia ada display sebenarnya. Display size 40. Saya try betul-betul masuk. So saya macam okay, boleh. So saya cakap, Kak nak satu. Macam tu je, so easy. Oh my god, mana Salimah. Okay, so saya belilah ni. Sekejap. Ni, nampak tak? So satu barang, first barang yang saya beli. Ni bukan first barang yang kita beli lah, cuma ni first barang yang kita unboxing adalah kasut RM70. Okay, and then simpan dulu. Nak pakai nanti ni. Okay, next barang yang agak besar, tapi dia macam dah keluar dah sikit daripada kasut tadi. Dia dah menjauh sangat dah. Oh my god, nasib baik saya perasan. Tak apa. Okay, so tadi saya disebabkan saya nak pergi universiti. Saya sebelum ni saya jarang tahu pasal rumah ni, pasal kalau nak ni nak guna apa, nak guna apa sebenarnya kan. Saya tak pernah ambil pun tahu pasal macam barang-barang yang dekat dalam rumah. Macam selalunya saya just guna, tapi saya tak ambil tahu. Saya tak tahu yang ni lebih elok ke, yang tu lebih elok ke. So disebabkan dia nak pergi universiti dan kena macam apa orang kata, macam kena provide diri sendiri benda tu kita yang akan guna. So saya beli mengikut cita rasa saya. So disebabkan 2-3 hari ni dekat rumah ni saya selalu lah basuh kain. Dah masuk dah. Saya dah selalu dah basuh kain. So saya dapatkan rumah berat ni. Tada! Top warna purple. So kan masa saya tengok list tu, dia ada sebut dia ada sebut pasal serbuk basuh kain. Tapi mama saya kata tak digalakkan lah untuk guna serbuk kain, nanti dia macam berhabuk, rasa berhabuk jugalah. Lepas tu kan ada dalam list tu ada juga softener tu saya tak pernah guna, saya tak tahu which one. Rupanya Softline, tapi saya tak beli sebab saya rasa macam dah sesuai dah, macam just guna satu ni je and then we going well lah, macam tu. So saya masuk pasar raya Maidin tu 2 kali. So top ni adalah dalam first trip saya lah, first trip beli barang dalam Maidin tu. So harganya top ni murah je sebab promo RM20 sahaja. Murah lah kan, RM20 sahaja. Okay, murahnya. Terkejut saya tengok resit, sebab tadi tak tengok resit. Okay, so RM20. Oh, berat ni. Ni barang yang kedua RM20. Okay, next. Alamak, saya ni dia macam nampak jakun, tapi tak apa sebab saya tak pernah pergi asrama. Even saya dah bermimpi-mimpi untuk pergi asrama sebelum ni, tapi apa orang kata, macam takdir Tuhan tu lebih terbaik untuk kita sebab we never know where we're going to be, we never know what we're going to do, and macam tu lah. Okay, alamak, ayam lupa, tadi saya makan ayam dengan Amira. Okay, so next kita pergi barang yang agak besar juga. So disebabkan kan kita nak pergi universiti, so saya belilah satu barang ni untuk kegunaan universiti, untuk bawa pergi kelas apa semua tu kan. So here we are. Tada, ni backpack. So
So backpack saya ada angkasawan. Ni girl, ni boy. So dia stiker tau. So saya rasa saya kena basuh tangan dalam bag ni. Kalau basuh mesin pun rasanya okey je kot. Sebab bukan basuh yang panas punya tu kan. Alright, so now dalam dia ada isi. Bag ni satu kan. Biasa dia ada ni. Dia ada yang kecil. Tapi nak letak apa selalunya? Letak spek mata. Okay, so kat dalam dia ni saya letak serba sedikit pakaian yang saya beli hari ni. Macam kain-kain apa tu yang berasaskan kain lah. Tapi yang tu saya nak buka lagi. Okay, so sekarang ni kita buka yang dekat Maidin, pasar raya Maidin dulu. So yang pertama macam biasalah saya beli sabun mandi, shampoo, ubat gigi, tulis, pentil lainnya, salvanya, banyak punya, correction tape. Untuk first trip beli dekat Maidin, dekat pasar raya Maidin, saya habis jumlah barang 19 barang. So 19 barang tu harga dia semua sekali adalah RM232.06. Okay, ni harga dia. Kita fikir another barang, another type of barang, and next barang adalah daripada Watson. Okay, Watson ni dia special sikit. Okay, so first item adalah saya grab sunscreen daripada YOU Sunbrella. So ni saya beli satu. Lepas tu barang yang kedua yang saya beli adalah saya beli minyak cat UE. Ni ada dalam list. Mula beli ni je satu dalam satu resit cat UE je. Lepas tu saya pun cakap kat Merah, boleh tak kau nak beli satu barang lagi. Tiba-tiba dia datang dengan 3 barang. Next, barang yang kedua saya beli adalah Dazzle-Me mascara. Okay, mascara Dazzle-Me. And then saya beli juga Into It. Saya beli Lavish Satin Lipstick. Yang ni saya tengok kakak saya dah pakai. Lepas tu saya rasa macam wow, comelnya. Lepas tu saya macam grab lah untuk my own punya. Even saya dah ada lipstick yang belum habis pakai lagi, tapi it's okay. Walaupun saya rasa macam warna dia agak dekat je macam tu. Tapi yang saya ada tu Dazzle-Me juga rasa macam Dazzle-Me. Yang ni dia macam pink sikit kot. Ke merah dia macam warna macam tu. Ni saya pakai ni. Tapi yang ni dia warna berry noi kod 04 LSL 04. Okay, next barang yang saya beli juga hari ni adalah saya beli brooch. Sebab brooch saya banyak yang dah hilang, tak tahu ke mana. Kalau beli banyak dah habis 100 satu dua tu dah hilang. So ni dia saya beli. And this one saya top up satu lagi. Lepas tu tak ada dah. Ada lagi satu lagi dalam bag. Tapi saya nak kemas dulu barang-barang yang masuk dalam ni balik. Lepas tu baru kita unboxing balik. Okay, dalam bag hitam. Dalam bag hitam ni ada beberapa barang. And barang tu kebanyakannya macam saya cakap tadi berasaskan kain. Dia something untuk dipakai lah maksudnya. Okay, dipakai di badan. Okay, so yang pertama ada barang-barang sulit. Ada barang-barang sulit yang ni tak show off lah. Okay, tak elok. Lepas tu next kita ada juga inner. Saya beli inner ni, inner warna kulit. Sebab kalau warna hitam saya dah ada dah. So beli yang warna kulit je. And then ada juga kain dalam. Korang panggil apa kain dalam lah kan. Ada kain dalam. Lepas tu ada juga stocking.
Bukan stocking lah, sarung kaki. Sarung kaki sebab dia just biasa saja, bukan tebal sangat lah. Dia tebal lah, tak adalah ni sangat kan. So kalau Shopee tu dia macam agak tebal. Harga dia RM14.90, ada 3. 1, 2, 3. RM RM10 saya beli tudung shawl hitam sebab shawl hitam yang selalu saya pakai tu dia macam dah buruk sangat dah. So saya beli ni RM10 je korang. Sekejap. Alamak, RM10 je. RM10 je. Baik nipis je lah. Tapi tak apalah, dah beli dapat. Okay, so RM10 yang tu. And then saya pergi Muaz beli seluar slack ni, seluar slack Muaz punya. Muaz harga ni saya tak pasti lah sebab Muaz ni ada resit. So dekat Muaz saya habis RM24.80. RM24.80. Okay, ni RM24.80. Lepas tu kita ada juga another seluar slack yang saya beli dekat Pasar Raya Maidin. Saya beli dulu dekat Muaz satu, lepas tu macam nak tengok kat Maidin jugalah. Lepas kan pergi kat Maidin, saya beli satu lagi. Okay, so cuba tengok ada apa. So hari ni adalah, kita buka dulu. Okay, kita buka dulu. So ni daripada TikTok. Korang boleh dapatkan dekat link yang saya letak tu. Lebih senang. Okay, nanti salah beli tak dapat harga yang saya dapat. Okay, so bila dah buka, okay. Oh, okay. 1, 2. Okay, so saya beli 2 baju kurung. So baju kurung ni baju kurung Riau Pahang ke? Tak. Nak tengok apa yang dia tulis. Baju kurung Pahang. Baju kurung Pahang. Okay, so saya beli 2 pasang. And harga dia sangatlah murah. So korang boleh grab dekat link dekat bawah ni. Okay, so first kita buka dulu. So yang pertama saya grab warna hitam. Hitam kan buat kita nampak kurus. So untuk menampakkan lagi kekurusan saya, untuk menjadikan badan saya nampak lebih kurus, jadi kita grab baju ni lah. Okay, sekejap kita nak tengok. Okay, so sekarang ni seperti yang korang boleh tengok, dia baju kurung. Kain dia kain yang macam ironless lah. Okay, ironless biasa je. Kain dia ada getah kat pinggang. Okay, ada getah. Lepas tu kain dia tak ada special sangat lah. Tak ada poket. Biasa je. Kain dia macam straight A, I guess. Kain duyung. No, dia macam straight biasa je. Itu kain duyung. Kalau kain duyung ni, kain duyung. Dia kain duyung. Baju ni kain duyung, ada getah kat pinggang. Lepas tu baju dia macam ni. Belah atas dia macam ni.
ada kacing baju macam biasa je. Lepas tu lengan ni macam besar sikit, okay. Dia besar lah. And dekat ni pun macam kena pakai hand sock lah, nanti nampak tangan. Yang ni pun sama. Lepas tu dia ada poket tu sebenarnya. Nampak macam ada poket tadi. Tak nampak. Tak adalah, bayangan je. Bayangan saya sahaja ada poket. Tak ada poket. Murah-murah tiba-tiba ada poket. Ada poket guys. So macam tu je, okay. So belah belakang dia tak ada zip lah, tak ada zip. Dia just kain biasa je, okay. And ada juga pesak. Maybe dia macam untuk nampak lebih kemas, okay. So korang boleh grab. Ni yang warna hitam. Dia ada banyak tau, dia ada banyak warna. Tapi saya macam agak apa tu orang kata, terpukau, macam tak tahu nak beli mana apa. Jadi saya grab dulu dua ni. Lepas tu kita bagi mama saya apa tu orang kata, judge dulu. Judge adakah dia cantik atau tak di mata mama saya. Kalau okey, kita grab lagi. Kalau tak okey, kita tak grab dah, okey. So ni warna biru. Biru gelap. Biru gelap. And sama je lah baju apa semua ni kan. Lebih kurang sahaja, tapi dia labuh. Nanti saya pakai, korang tengok, korang judge, okay. So jangan lupa komen kat bawah apa pendapat korang, macam labuh sangat ke, okey ke. Ataupun kalau ada cikgu-cikgu yang macam dah, apa orang kata, dah profesional buat pakaian dekat asrama ataupun barang-barang lain, yang cikgu-cikgu ataupun kakak-kakak, abang-abang yang nak macam suggest untuk beli benda ni, ataupun ada barang yang tak perlu beli, boleh bagi tahu kat komen, and saya akan buat video untuk benda tu, okay. Saya akan mention satu-satu, okay. Kasut. Okay. So ni adalah kasut hitam yang murah-murah sahaja. Tapi okay, kain dia kain yang macam kasut kulit biasa tu. Normal. It's normal. Apa tu orang kata? Normal lah punya design. Getah. Alright. So saya ada sepasang kasut hitam. Saya grab size 41. Okay. Okay, so that's all from me. Rasanya macam dah tak ada dah barang yang nak di apa ni, review. Cuma ada review berbayar je. So that's all from now. Assalamualaikum.